Hai korang, Assalamualaikum. Bertemu kembali dekat Cik Syah YouTube channel. Hari ni 19 hari bulan September 2025. Cik Syah nak pergi honeymoon. Jom kita jalan-jalan Pulau Pangku pula hari ni korang. Hari tu Pantai Timur dah. So kali ni kita pergi belah-belah utara pula, tapi Pulau Pangku. So jumpa korang nanti. Kita naik dekat JT Lumut. Dah lepas 1 jam. Cik Syah tak tahulah kenapa hijau lah semua tadi, tak lalu highway langsung. Mungkin sebab jam ke apa, tak tahulah. Aku stres betul lah. Ni sekarang ni dah dekat Petronas Sabak Bernam, nak isi minyak. Okay, so kita nak tengok berapa ringgit. Daripada rumah tadi memang kosong lah. Ni memang kosong tank tinggal 37 km je boleh pergi. Memang sengaja tak nak isi semalam sebab nak isi hari ni, nak buat konten berbeza sikit kali ni. Cik Syah nak buat konten kali ni berapa bajet yang kita keluarkan untuk ke Pulau Pangku daripada rumah. Apa kita makan, apa kita keluar, duit ferry, duit hotel, semua. Nanti kita boleh tengok berapa semua kos yang telah dibelanjakan. So sekarang kita tengah isi minyak. Nanti kita tengok berapa ringgit Okey, kita dah set isi minyak dah RM70. Nanti kita tengok ni RM70 ni sampai mana, sampai esok ke tak ke. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Kita dah hampir sampai dah. Oh, lama juga ni, daripada 11.40 tadi gerak. Sekarang dah 2.40. Sekarang baru pukul 2. Lagi 40 minit baru sampai ke Lumut. Alhamdulillah korang, kita dah sampai dah ke JT Lumut. Ni tempat parking dia. 3 jam juga 11.40, sekarang 2.40 baru sampai. Tapi tak ada jam, tak ada apa. Alhamdulillah lah. Kita orang datang kat Lumut, tak nak pergi JT Marina sebab kat sini parking dia lagi murah. Cuma boat dia 30 minit. Ferry dia 30 minit. Yang Marina parking mahal, tapi ferry dia 10 minit je. Tak apalah. Sebab dulu Cik Syah dah pernah naik kat Marina. Kali ni kita naik dekat Lumut pula. Okey, jomlah kita ambil barang. Kita jumpa dekat ferry nanti. Penuh parking Ramai orang ni sebab musim cuti sekolah kan. Dia masa open je lah Ni paket berapa? Pergi balik. Boleh tanya dia macam nyewa kereta. Tiket ni pada kau. Tak apa, kita duduk sini dulu. Orang kita Sorry. Ibu mana? Adik. 9.10. So dia kata alhamdulillah korang tepat masa sampai parking, turun parking, masuk JT, kita dah dapat dah ferry. Ferry 3.30, sekejap lagi je dia akan gerak lah, lagi 10 minit lagi. Okay. Tiket ferry sama macam dekat JT Marina juga, RM10 untuk dewasa seorang. So dia siapa teruslah kereta. Okay, so macam ni lah keadaan dalam ferry dia. Okay, sampai di JT, kita pergi booking tiket ferry dulu tau. Saya nak ambil 1.5 pun tiket dah habis dah. So sekarang ni kita nak pergi tengok motor pula. Kita nak naik motor dari pulau.
Okay korang, Alhamdulillah lepas 20 minit kita naik motor, kita dah sampai dah. Tempat penginapan kita kat Bangkok pun tempat special juga Cik Syah pilih. Jom korang, apa yang specialnya, jom. Cantik tau tempat ni. Kita nak kena cepat-cepat tukar baju mandi. Kita nak snorkeling sebab dah lewat. Dah pukul 4 setengah dah. Hari tu kita tidur dalam kapsul. Hari ni kita tidur kat dalam bas pula. Oh, banyaknya burung ni. Oh. Okay. 102. Assalamualaikum. First time Cik Syah nak try ni tidur kat dalam bas. Rasa excited dia lain macam Okay. Sejuk sebab receptionist tu dah bukakan kita punya aircon. So, jom kita tengok apakah yang ada. Jom kita tengok apakah yang ada. Oh, sejuk. Jom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni iron board pun ada. Cik Syah ada je bawa iron board. Oh, okay. Ada kata queen. Wow, wey. Ada batap ya. Walaupun dalam bas ada batap. Oh ya, dia memang sesuai untuk kita honeymoon ni. Oh, tak tahulah macam ni. Oh ni pemandangan bas-bas lain. Okay, ada water heater juga kat sini. Ada TV. Ni pemandangan semua tepi-tepi ni semuanya bas lah. Oh, ni ada apa? Kettle. Oh, tempat ni lah kopi-kopi. Oh, aircon ada dua Sini aja, sana pun ada. Lepas tu tempat driver. Oh, boleh lepak-lepak. Okay. Cantik. Dengan harga RM171 je. Cik Syah booking dekat booking.com. Best. Korang yang suka pelik-pelik macam ni kan, duduk kat dalam bas lah, dalam kapsul lah, korang boleh lah booking ni dekat Bangkok. Ok, jom kita nak tukar baju cepat sikit. Nak tukar baju mandi sebab kita nak pergi snorkeling pula. Dah pukul 4.30. Jom. Sempat lagi ke? Sempat. Kita tutup dah setengah. Oh, ya ke? Kita orang dah cari dah package snorkeling. Jom. Ya. Package dia dekat depan. Mana tak tahulah apa tempatnya ni. Tapi best lah, meriah. Okay, jom lah. Sekarang dah pukul 5.22. Island hopping 20 minit. Lepas tu kita boleh snorkeling lah dalam 1 jam. Sebab last kali 6.30. Sebab Cik Syah kalau boleh nak settlekan hari ni snorkeling. Esok kan dah penat kan, kita nak try balik lah. Jom korang. Ni abang ni nak round. Kita dah nak mula snorkeling dah. Sampai dah tempat snorkeling. Tadi kita island hopping. Dah pukul 5 lebih kan. Selalunya takut lah juga ombak besar kan. Tapi Alhamdulillah lah, taklah menakutkan sangat. 50% je dah takut. Tapi okey je. Tak adalah melambung-lambung macam Terengganu tu, takut sangat. Ambil buka, ada pen. Buka. Ini tempat snorkeling dia. Lebih kurang 1 jam lah kita ada masa snorkeling kat sini. So, jom. Oh.
Okey korang, alhamdulillah kita dah selesai dah snorkeling dengan island hopping. Korang tengok ni, meriah tau tempat ni. So sekarang kita nak cepat-cepat balik bilik sebab kita nak siap-siap. Kita nak pergi dinner, tengok sunset. Jom. Lagi 4 minit ke 7.30. Cik Syah nak pergi dinner. Tengok sunset tau. InsyaAllah tak tahulah sempat ke tak. Tapi masih cerah. Harapnya sempat. Jom. Jom korang, kita dah sampai dah untuk dinner sambil tengok sunset. Kat mana? Oh, ingat ke yang belon tu? Surprise korang. Betul-betul surprise ni. Thank you so much my husband. So kita dah dekat cafe. Wah, tak sangka pula kan surprise macam ni. Cik Syah ingat makan kedai toyek je. Okay, terima kasihlah untuk husband Cik Syah kan yang selalu berada dekat belakang tabir. So inilah surprise dia. Tengok sunset. Happy anniversary kita orang tahun ni dekat Pangkor. Tak minta banyak. Moga-moga kita terus bersama hingga akhir hayat. Menjalani hidup kan, hari-hari tua, up and down dalam rumah tangga. Okay, makanan pun dah sampai. Sunset cantik gila korang. Ada colour purple, colour orange, merah. Cantik sangat. Hari ni betul-betul surprise. Cik Syah tak sangka lah pula kan husband Cik Syah book macam ni. Actually Pangkor ni Cik Syah yang book hotel ni kan, semua Cik Syah yang nak datang sempena anniversary kita orang. Tapi dinner ni memang surprise ni, dinner ni. Tak sangka lah pula. So next year ke manakah kita? Okay dah, jom kita makan. Makanan dah sampai. Dan ni pun makanan favourite Cik Syah juga ni. Tom yum. Ni semualah Thailand punya style. Mek siam. Okay, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita orang dah siap dah dinner hari ni. So kita nak pergi jalan-jalan tengok apa yang ada dekat sekitar Pangkor ni. Jom. Okey, so kita berjalan-jalan di sekitar Pangkor. Seronok juga korang, malam-malam dia meriah juga ha.
coklat. Boleh bawa balik buah tangan dekat anak-anak yang ditinggalkan ibu bapa berdua dating. Oi, korang rasanya macam semua benda nak dibeli ni, coklat ni. Tapi harga dia tak adalah murah pun, ada yang mahal juga. Macam Cadbury sini mahal RM1. Baik beli kat Speedmart. Tapi yang ni murah lah. Kita nak beli ni bawa balik. Kita ambil yang ni lah, Snowy Almond. Okey, terima kasih. Okey. Dan kita pusing-pusing. Tengok apa-apa yang patut bawa balik bilik kepak. Bagi 3 lah. Ni dessert cabaan buku Belgian chocolate. Kita beli kopi bawa balik bilik. Kopi caramel kopi sama. Hazelnut kopi. Okey. Saya beli kat tepi tau. Okey. Yang ni kopi ini. Kopi untukmu. Okey, terima kasih Sama. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Okay, kita dah dekat bilik dah. Pukul 9.30 dah korang. Dah puas dah. Dah snorkeling. Alhamdulillah kita orang berjaya walaupun lewat kan. Kita orang dah berjaya snorkeling hari ni. Pergi dinner. Surprise. Yang dinner tu bukan Cik Syah yang booking tau. Cik Syah memang tak tahu apa-apa. Tapi yang hotel ni memang Cik Syah yang booking lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beli kopi tadi. Kopi untukmu. Pasal dekat Pangkor tu, kalau hari cuti dia memang buka hari-hari lah. Macam ni cuti sekolah kan, dia buka hari-hari. Tapi kalau tak, dia akan buka Sabtu Ahad je. Sebab tak ada orang kan, hari biasa. Tapi ni sebab cuti sekolah ramai orang lah. Sedap juga. Yang ni kopi limited tadi nama dia. Konten kali ni Cik Syah nak sertakan dengan kos kali, dengan kos bajet yang keluar sepanjang Cik Syah dekat Pangkor daripada rumah tadi kan, yang buat beli apa-apa. So tadi hari ni dah keluarkan duit minyak RM70, ferry RM20, lepas tu ferry RM20 tu seorang tau, so 2 orang RM40 lah. Lepas tu sewa motor RM50, isi minyak RM4, beli kopi ni RM8, RM16. Lepas tu lepas tu snorkeling 2 orang tu 100 untuk satu boat. Apa lagi kita dah hari ni. Lepas tu beli kepak ayam tadi RM9, beli air RM2.80. Coklat beli banyak, tapi untuk bawa balik rumah lah, untuk makan dan bawa balik rumah juga sikit. RM163.
Tapi coklat ni korang, ada tadi Cik Syah tengok yang kita beli dekat Speedmart lagi murah lah. Macam contoh Cadbury lah tadi RM8.90. Tapi kat Speedmart kan kadang-kadang dapat RM7.50. Kadang-kadang dapat RM7.9 kan. Tu antaranya lah yang dah keluar. Macam hotel ni dekat booking.com RM171. Tapi selesa weh, besar pula tu. Siap ada batap. So far itu je lah kot hari ni yang keluar duit. Nanti kita nak tengok berapa total semua kita habis sepanjang kita dekat Pangku. Okay, kita nak makan kepak ayam dulu dengan minum air kopi. Nanti kita sambung video ni dengan main game pula. Okay, sebenarnya dengan anniversary kita orang hari ni kan, kita orang tak adalah bagi hadiah pun kan. Tapi kita orang ada main game hari ni. Kita orang main game tukar-tukar hadiah. Tukar-tukar hadiah tapi tema makanan ikut warna. Okay, so mana? Kita ada 5 colour. Oren, biru, hitam, hijau, merah. So kita mulakan dengan warna oren dulu. Sedap. Siap. Okay, so ni warna oren. Tada. Wow, takkan buah oren. Siap balut. Oh, Aisyah kata balut tu balut dalam macam plastik macam ni. Tak nampak. Semua balut ke? Ya. Semua balut Okay. Oren, mandarin. Betul-betul oren ni. Isha pesan kata tu bungkus lah elok-elok supaya tak nampak. Bungkus elok-elok tu maksudnya letak dalam beg macam ni. Kan kita orang kongsi lagi. Nampak lah kan dia betul-betul bungkus. So ni jelly buah-buahan yang Cik Syah bagi Mr. Potato. Next. Inilah hadiah kita orang nanti. Hadiah anniversary. Merah. Buka lah dulu. Ni Cik Syah punya ni tiramisu merah. Yang ni, wow, ni apa ni? Strawberry kering. Oh, okay. Wah, macam pelik-pelik sikit makanan. Okay, next, biru. Biru. Ni packaging dia biru. Biru lah ni. Kata makanan berwarna biru. Oh lah. Tak, just ni lah packaging dia biru. Oh, lelaki ni betul-betul lah Itu arahan. Wow. Oh, okay, so apakah makanan berwarna biru? Apa makanan yang warna biru? Sama lah ni packaging biru. Dalam biru. Oh, wow, strap still biru. Patutlah cakap susah nak cari. Okay, so ni biru. Next. Apa? Next. Hitam. Next, hitam. Okay. Apa cara pemahaman seseorang tu berbeza-beza kan? Okay, buka. Seronok juga korang. Kita main game ni. Apakah warna hitam? Packaging biru. Tapi sebab makanan dia, okey lah. Kita terima lah korang. Sebab cara pemahaman husband Cik Syah tu berbeza. Kan? Okay, so ni. Sebab kat dalam dia warna hitam. Cik Syah bagi ni. Hitam. Tapi dia kacang kat dalam. Tapi dia hitam. Okay, next. Yang ini hijau. Cang. Yang terakhir dah ni tau, warna hijau. Apakah? Yang bagi brokoli pula. Hijau.
Oh, yo. Betul-betul hijau korang. Buah kiwi kering Tadi strawberry kering. Ni buah kiwi kering. Oh, okeylah. Kita ada makanan macam ni. Cik Syah bagi ni. Musang King tadi dekat kedai coklat dah sebelum Cik Syah nak beli coklat kan Cik Syah kata tak payah. Sebab sebenarnya dah ada. So ni coklat Musang King. Nanti kita try. Nampak menarik kan? Cik Syah sendiri tak pernah makan ni coklat ni. Okay. So inilah hadiah dia. Kita dapat ni. Hadiah anniversary. Bertemakan makanan ikut warna. Seronok juga. Kalau ramai ni lagi banyak hadiah kita dapat. Okay. So ni je game dia korang. Dah selesai dah pembahagian harta-harta Ahmad Albab.